Dua penyelam sedang menjalankan selaman pertama ke dalam bahagian bawah air yang panjang di Gua Ogof Agen Allwedd di selatan Wales. Mereka berada di had yang diketahui bagi salah satu gua paling kompleks di UK. Cuba menjadi yang pertama menembusi bahagian gua yang ditenggelami air ini. Ia adalah lokasi yang terpencil. Mereka sudah pun menyelam melalui 3 laluan gua bawah air dan merangkak serta berjalan beberapa batu melalui gua kering untuk sampai ke lokasi ini. Mereka telah menyelam sejauh yang mereka mampu ke dalam laluan yang belum diterokai ini dan mereka telah menggunakan bekalan udara mereka hingga ke had apabila mereka menemui apa yang mereka cari. Semasa mereka mengikuti tebing ini yang menuju ke permukaan, mereka sedar mereka telah membuat satu kesilapan besar dalam pengiraan. Pada musim panas tahun 1974, Martin Farr dan Roger Solari ingin mencipta sejarah dengan pergi lebih jauh dan lebih dalam daripada sesiapa pun ke dalam salah satu gua yang paling sukar dan terkenal di UK. Mereka dianggap sebagai dua daripada penyelam gua British terbaik dalam generasi mereka. Martin Farr ialah seorang penyelam gua berumur 23 tahun. Dia telah mula meneroka gua sejak berumur 10 tahun dan telah menjadi penyelam gua selama 3 tahun yang lalu. Pada usia 23 tahun, dia sudah menjadi penyelam gua eksplorasi yang berjaya, terkenal dalam komuniti penyelam gua di UK. Dia telah menyelam bersama seorang lagi penjelajah dan penyelam gua, Roger Solari, selama 3 tahun yang lalu. Solari berumur 24 tahun dan kedua-dua penyelam itu mempunyai tahap pengalaman yang hampir sama. Solari berasal dari hutan Dean, Gloucestershire, dan dia telah mula meneroka gua dan menyelam sejak umur 12 tahun. Roger Solari ialah seorang penyelam gua yang berdedikasi dan lasak. Dia dikenali sebagai seorang yang berjaya. Dia kerap menyelesaikan ekspedisi gua yang sukar, membuat kemajuan lebih jauh ke dalam gua dan memetakan laluan bawah tanah yang baru. Bersama-sama, mereka telah menemui dan meneroka berpuluh-puluh batu gua baru di Wales dan Ireland, sekaligus mencipta nama untuk diri mereka dalam proses itu. Farr dan Solari mahu meneroka had dalam penjelajahan gua menggunakan kemahiran menyelam mereka untuk sampai ke tempat bawah tanah yang paling berbahaya dan terpencil yang mereka boleh. Tetapi bukan selalu mudah bagi mereka untuk mencari cabaran seterusnya bagi meningkatkan reputasi mereka. Pada awal tahun 70-an, gua-gua terbaik selalunya telah ditanda oleh penyelam lain. Penyelam lain mungkin telah sampai ke gua itu terlebih dahulu atau telah membuat kemajuan paling banyak setakat ini dan meletakkan cap tidak rasmi padanya. Farr dan Solari berasa kecewa dengan jumlah lokasi penerokaan utama yang mereka tidak dapat tuntut untuk diri sendiri. Kawasan rumah mereka terletak di selatan Wales dan salah satu gua terbaik di UK, Ogof Agen Allwedd, berada berhampiran. Mereka ingin meneroka gua ini, tetapi seorang penjelajah gua lain bernama John Parker sudah pun meneroka sistem gua tersebut. Akhirnya nasib menyebelahi mereka. Selepas tahun tanpa sebarang aktiviti, mereka sedar bahawa Parker telah hilang minat untuk meneroka gua itu dengan lebih lanjut. Ini membuka peluang untuk Farr dan Solari meneruskan penerokaan gua dari tempat Parker berhenti. Pasangan itu akan meneruskan ke bahagian hujung Sams hiliran Agen Allwedd. Ogof bermaksud gua dalam bahasa Welsh. Ogof Agen Allwedd ialah sistem gua yang ditemui di batu kapur di Cerun Langatok di selatan Wales. Ia terletak di sebelah barat bandar Abergavenny dan berhampiran dengan bandar kecil Crickhowell. Dengan lebih 20 batu laluan yang telah diselidik, ia merupakan gua keempat terpanjang di UK. Gua ini pertama kali disiasat oleh seorang lelaki bernama Brian Price pada tahun 1949 dan 1950. Hanya pada tahun 1957, kelab gua Hereford berjaya menembusi halangan batu pertama gua itu, iaitu satu kumpulan batu atau runtuhan yang menghalang laluan dalam gua. Selepas melepasi halangan batu pertama ini, gua tersebut terbuka kepada satu sistem gua yang panjang dan kompleks dengan pelbagai laluan untuk diterokai. Ia mempunyai laluan yang luas dengan kolam, formasi batu kapur dan bahagian yang ditenggelami air. Selain menjadi lokasi gua yang popular, Agen Allwedd juga merupakan tempat penting untuk kelawar berteduh dengan beberapa ratus kelawar tapal kuda kecil yang jarang ditemui datang ke gua ini untuk berteduh setiap musim sejuk. Selepas tahun 1957, penerokaan utama seterusnya di Agen Allwedd berlaku apabila John Parker mula menyelam ke dalam Sams hiliran terminal gua itu. Satu bahagian gua yang menjanjikan yang mungkin menawarkan beribu-ribu meter kawasan yang belum diterokai, tetapi ia dihalang untuk penerokaan biasa oleh Sams
atau laluan gua yang tenggelam di bawah air. Ia boleh jadi panjang atau pendek, dan ia boleh jadi statik tanpa air mengalir atau aktif dengan air yang sentiasa mengalir melaluinya. Parker bersama penyelam lain telah menyelam melalui SARMS di Agent Allwade untuk cuba menolak had yang diketahui bagi gua itu. Selepas menyelam ke dalam SARM, penyelam gua selalunya mendapati mereka akhirnya muncul ke bahagian gua kering yang baru yang boleh mereka lalui dengan berjalan kaki. Dan Parker telah menemui bahagian gua kering yang pendek di antara SARM yang telah diselaminya. Pada cubaan terakhirnya, Parker berjaya masuk ke SARM nombor 3. Bekalan udara Parker hampir habis semasa menyelam, dan dia tidak sempat sampai ke hujung SARM untuk melihat sama ada ia terbuka ke bahagian gua kering yang baru. Hari ini, Agen Allwade merupakan tapak gua yang popular, dan bagi penjelajah gua yang tidak mahu menyelam melalui SUM, terdapat banyak kawasan untuk diterokai di bahagian atas. Untuk meneroka gua yang dikenali dengan nama panggilan Aggie, penjelajah gua memerlukan permit untuk mendapatkan kunci masuk, dan mereka perlu mendaftar di pintu masuk untuk memberitahu laluan mana yang akan diambil sekiranya mereka sesat. Dari apa yang saya faham, ia adalah gua yang mencabar. Bahagian atas yang kering boleh mengambil masa 6 hingga 8 jam perjalanan pergi balik. Melalui bahagian hujung bawah air gua yang dikenali sebagai SARMS di hilir adalah perkara yang berbeza sama sekali, dan ekspedisi seperti ini memerlukan perancangan yang rapi. Katakan salah satu laluan biasa mengambil masa 3 jam masuk dan 3 jam keluar dengan beg galas ringan untuk air dan makanan. Solari dan Far perlu membawa set menyelam mereka serta beberapa silinder ke dalam gua. Mereka tidak boleh membawa semua peralatan itu sendiri. Jadi mereka memerlukan sekumpulan orang untuk membantu mereka, yang juga memerlukan bekalan mereka sendiri. Pada bulan Mei 1974, pasangan itu sudah bersedia untuk pergi. Mereka telah merancang segalanya, dan mereka mempunyai sekumpulan kecil rakan yang menyertai mereka seperti Sherpa. Ini adalah rakan-rakan penjelajah gua yang teruja untuk menjadi sebahagian daripada ekspedisi dan mungkin belajar sebanyak yang mereka boleh sebagai persediaan untuk mengetuai ekspedisi mereka sendiri suatu hari nanti. Sejurus sebelum ekspedisi, Solari mencederakan lututnya. Dia tidak dapat menempuh laluan sepanjang satu batu yang dikenali sebagai aliran selatan yang memenatkan, di mana penjelajah gua perlu merangkak dan menyelit untuk sampai ke SARMS hiliran terminal, terutamanya dengan semua peralatan yang perlu mereka bawa. Jadi untuk perjalanan pertama, mereka bersetuju bahawa Far akan pergi seorang diri. Far akan melihat sejauh mana dia boleh masuk ke dalam gua pada perjalanan ini, dan kemudian mereka boleh meneruskan penerokaan bersama-sama pada tarikh yang lain. Bukan perkara luar biasa bagi penyelam gua untuk menyelam secara solo. Hakikatnya, sebaik saja anda masuk ke dalam gua untuk menyelam, anda sebenarnya bersendirian atau bertanggungjawab ke atas diri sendiri walaupun terdapat penyelam lain dalam ekspedisi itu. Saya boleh bayangkan bahawa Solari pasti rasa seperti dia terlepas peluang. Mereka telah merancang ini bersama-sama, dan kemudian kerana nasib malang dan kecederaan, Solari terpaksa duduk di tepi sahaja. Pada selaman terakhirnya, John Parker terpaksa berpatah balik semasa menyelam di sumur 3. Sumur 1 dan 2 lebih pendek daripada sumur 3, dan Parker tidak mempunyai cukup udara untuk terus masuk ke dalam sumur 3 dan kembali keluar melalui sumur 2 dan 1 semasa perjalanan pulang. Dia berada lebih sedikit daripada 200 meter ke dalam sumur 3 apabila dia memutuskan untuk berpatah balik. Mengikut pengiraan saya, itu lebih panjang daripada sumur 1 dan 2 jika digabungkan. Boleh awak bayangkan melalui gua bawah air yang panjang dan gelap, berharap pada setiap selekoh yang seterusnya akan membawa awak ke ruang udara? Tiada siapa pernah sampai ke sana sebelum ini, dan ia terus berlanjutan. Pada satu ketika, saya bayangkan awak mula fikir ia takkan pernah berakhir. Sebagai seorang penjelajah, awak mahu teruskan, dan sebagai seorang yang rasional, awak tahu awak tak cukup udara untuk terus merayau-rayau dalam terowong tanpa tahu bila ia akan berakhir. Far membawa beberapa tangki tambahan dalam percubaan ini melalui SARM 3. Dia mahu pastikan dia ada cukup udara untuk teruskan dan cari penghujungnya. Semasa masuk ke dalam air, dia tak tahu sama ada dia akan pergi lebih jauh daripada John Parker. Saya pasti dia tertanya-tanya, berapa jauh lagi perjalanan itu? Atau sama ada ruang udara di hujung sana. Ada kemungkinan ia hanya jalan buntu. Sekurang-kurangnya dia boleh menandakan penghujung gua itu. Tapi mungkin ada lagi, dan itulah yang mendebarkan. Ketika dia menghampiri titik di mana Parker berpatah balik, dia pasti tertanya-tanya,
sejauh mana lagi dia perlu pergi untuk mengetahui. Rupanya, tidaklah sejauh mana. Hanya 30 meter melepasi Hut Parker, dia muncul ke permukaan. SAM 3 adalah sepanjang 259 meter. Selepas dia muncul di permukaan di sebelah sana, dia adalah orang pertama yang menemui bahagian gua kering yang baru. Dari dalam air, dia menyuluh lampunya di sekitar gua dan melihat satu laluan besar yang hilang ke dalam kegelapan. Dia memanjat keluar dari air, menanggalkan peralatan menyelamnya dan menuju ke dalam gua. Saya boleh bayangkan ini adalah jenis penemuan yang diimpikan oleh penyelam gua. Dia adalah orang pertama yang pernah pergi ke tempat itu. Dan Solari terlepas daripada penemuan luar biasa ini. Terdapat bahagian panjang laluan yang terbuka luas. Ia mudah untuk dilalui dengan formasi batu kapur dan batuan yang menarik. Terdapat bahagian di mana dia perlu berhati-hati melalui celah sempit dan kemudian ada kawasan yang gelap, dalam serta sebahagiannya dipenuhi air. Bahagian baru gua ini berterusan sepanjang 550 meter sebelum bumbung mula menurun. Di sinilah Far menemui satu lagi SAM, iaitu SAM nombor 4 di Argent Allwade. Far menyertai semula kumpulan ekspedisinya dan pasukan itu keluar dari gua untuk bertemu dengan Solari dan kemudian menuju ke pub untuk meraihkan kejayaan. Saya pasti sambutan untuk Solari pastinya bercampur baur antara gembira dan sedih. Sudah tentu dia akan berasa teruja dan malah bangga dengan rakannya Far. Namun, pada masa yang sama, amat kecewa kerana dia terlepas peluang itu. Kedua-duanya mengalihkan perhatian mereka kepada SAM nombor 4. Keesokan harinya, mereka mula merancang penyelaman dan mungkin meluangkan sedikit masa berangan tentang gua yang terletak di sebaliknya. Sebulan kemudian, pada hari Sabtu 15 Jun 1974, Far dan Solari kembali ke Argent Allwade untuk meneruskan penerokaan mereka. Mereka akan menyelam bersama, tetapi mereka akan beroperasi sebagai penyelam solo. Sebagai penyelam solo, mereka bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri dan mana-mana daripada mereka boleh berpatah balik pada bila-bila masa, meninggalkan yang seorang lagi untuk meneruskan sendiri. Mereka memulakan perjalanan ke dalam gua dengan peralatan menyelam dan satu pasukan kecil untuk membantu membawa semua yang mereka perlukan, bersedia untuk penerokaan yang panjang. Menyelam gua di SUM Terminal Argent Allwade bermakna membawa peralatan anda melalui bahagian gua kering yang sukar dan panjang berkilometer sebelum anda sampai ke bahagian bawah air. Mereka berjalan, memanjat dan kadang-kadang menyelitkan diri melalui laluan gua. Ada yang merupakan lubang yang sangat sempit, sehingga seseorang hanya cukup muat untuk melaluinya. Pasukan itu menyerahkan setiap peralatan dari tangan ke tangan melalui laluan sempit ini. Di antara mereka mesti membawa lebih 100 kg peralatan untuk dibawa melalui sistem gua hanya untuk sampai ke SAM 1. Pasukan sokongan hanya pergi sehingga SAM 1 dan dari situ Fa dan Solari bergerak sendiri. Pada permulaan penerokaan mereka, setiap penyelam membawa 3 tangki udara. Satu gulungan gua untuk menghulurkan tali bagi menavigasi terowong bawah air dan sepasang boot gua untuk bahagian kering dalam gua. 3 silinder itu sepatutnya cukup udara untuk membolehkan mereka melepasi SAM 1 dan 2, kemudian melalui SAM 3 dan masuk ke SAM 4. Mereka berharap ini akan cukup udara untuk sampai ke hujung SUM 4 dan kemudian cukup udara untuk mereka kembali melalui SUM 4, 3, 2 dan 1. Di dalam gua kering antara SUM 2 dan 3, mereka masing-masing meninggalkan satu tangki yang separuh habis yang telah digunakan untuk sampai ke situ. Ini adalah tangki berudu kecil dan mereka akan menggunakannya semula semasa menyelam keluar nanti. Mereka meneruskan perjalanan ke dalam SAM 3 dengan baki 2 tangki mereka. SAM 3 yang sepanjang 259 meter itu dilalui tanpa sebarang kejadian. Apabila mereka muncul ke permukaan, mereka memakai boot gua mereka. Mereka menuju ke bahagian gua sepanjang 550 meter yang baru-baru ini ditemui oleh Fa dan turun ke permulaan SAM 4. Di sini, mereka tidak mempunyai bantuan rakan-rakan mereka untuk membawa peralatan. Perjalanan agak sukar, tetapi mereka hanya mengambil masa setengah jam untuk sampai ke permulaan selaman seterusnya. Mereka melihat ke bawah, ke kolam gelap di hadapan mereka dan bersiap sedia untuk masuk ke dalam air. Pada ketika ini, kedua-dua penyelam berada di lokasi yang sangat terpencil. Mereka berada beberapa batu di bawah tanah di dalam sebuah gua dan mereka akan menyelam ke dalam laluan gua bawah air yang berbahaya dan tidak diketahui. Misi menyelamat, walaupun di bahagian gua yang kering,
Di tempat seperti ini sangat sukar dan akan mengambil masa yang lama untuk sampai kepada mereka. Jika sesuatu berlaku di bawah air, anda benar-benar bersendirian. Saya boleh bayangkan mereka akan berasa campuran ketakutan dan keterujaan. Mereka memutuskan, memandangkan kedua-duanya sedang melakukan selaman penerokaan, bahawa buat pertama kali dalam kerjasama mereka akan menyelam rapat bersama. Far biasanya mengetuai. Kali terakhir Far menyelam seorang diri dan membuat penemuan besar tanpa rakannya. Mereka mahu meneroka kawasan baru itu bersama-sama. Saya cukup pasti bahawa Far mahu rakannya merasai perasaan penemuan itu. Sama seperti Solari mahukannya untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka masih menyelam secara berasingan. Jika salah seorang penyelam berasa tidak pasti pada bila-bila masa, mereka boleh berpatah balik dan membiarkan penyelam yang lain meneruskan seorang diri. Mereka menukar regulator mereka kepada tangki terakhir yang masih penuh. Tangki yang mereka gunakan untuk menyelam melalui SAM 3 tidak lagi penuh. Mereka masih akan membawa tangki tersebut ke dalam selaman sebagai simpanan untuk kecemasan mutlak. Secara idealnya, tangki simpanan akan mempunyai regulator sendiri. Tetapi mereka ini adalah lelaki muda yang baru memulakan hidup dan mereka tidak mempunyai bajet untuk pelbagai kelebihan. Jika mereka memerlukan udara dari tangki simpanan, mereka perlu menggunakan regulator dari tangki utama mereka. Ia sukar untuk bertukar ke tangki simpanan di bawah air. Ia paling baik dilakukan di dalam poket udara atau di sebelah lain sumur. Tetapi penyelam tidak merancang untuk berada dalam situasi di mana mereka perlu menggunakan tangki simpanan mereka. Saya menemui satu artikel yang menyebutkan bahawa tangki Solari sedikit terapung positif dan dia kurang berat. Tangki aluminium cenderung mempunyai sedikit daya apungan positif, terutamanya di penghujung selaman apabila tidak banyak udara di dalamnya. Aluminium lebih ringan daripada keluli. Saya rasa dia menggunakan tangki aluminium. Jika peralatan anda mempunyai daya apungan positif dan anda kurang pemberat, seperti anda tidak mempunyai cukup pemberat plumbum pada tali pinggang pemberat untuk mengimbangi daya apungan positif itu, anda akhirnya terpaksa mengayuh atau menendang untuk berenang ke bawah dan mengelakkan diri daripada melantun di sepanjang siling gua. Anda sentiasa terlibat secara mental dan fizikal. Anda menggunakan lebih banyak udara kerana anda sentiasa berenang secara aktif dan kerana anda sentiasa memikirkan tentang tidak terkena siling gua. Ia boleh menambah beban mental anda. Tangki Far dikatakan mempunyai daya apungan negatif. Tangki keluli akan sentiasa kekal negatif atau tenggelam. Tidak seperti Solari, Far hanya menambah sedikit lagi udara ke dalam BCD beliau dan beliau menjadi neutral dari segi daya apungan. Di dalam gua adalah penting untuk berada dalam keadaan neutral. Anda tidak membazir tenaga untuk berenang ke bawah dan anda mempunyai satu perkara kurang untuk mengganggu fikiran anda yang membolehkan anda menumpukan perhatian untuk membuat keputusan terbaik yang mungkin. Far biasanya menyelam dahulu, diikuti oleh Solari. Begitulah cara kerja berpasukan mereka berkembang. Saya tidak pasti kenapa sebenarnya. Ada kemungkinan Far mempunyai lebih banyak peralatan atau sedikit lebih berpengalaman berbanding Solari. Ketika menyelam ke dalam SAM 4, Solari memulakan dahulu. Saya bayangkan kerana Far menyelam secara solo ke dalam SAM 3 dan menemui laluan luar biasa antara SAM 3 dan 4, kini mereka berdua mahu Solari menjadi orang pertama masuk ke gua seterusnya. Solari memasang tali guanya dari gelendong selamnya sambil dia bergerak. Mereka akan menggunakan tali itu untuk mencari jalan masuk dan keluar dari terowong yang terendam itu. Solari mempunyai 122 meter tali dan Far yang mengikuti rapat di belakangnya membawa lagi 300 meter tali. Walaupun ia berdasarkan tekaan, mereka berdua menjangkakan selaman ke dalam SAM 4 akan mengambil masa yang lama. Selepas kira-kira 4 atau 5 minit, Solari mula memberi isyarat bahawa dia menghadapi masalah dengan sinusnya. Ini sering berlaku kepada Solari apabila dia menyelam ke kedalaman. Perkara ini pernah dihadapinya sebelum ini. Far memberi isyarat kepadanya bahawa jika ada sesuatu yang tidak kena, dia harus kembali semula. Tetapi Solari kelihatan bertekad dan dia terus masuk lebih jauh ke dalam SUM 4 di hadapan Far sambil meletakkan tali pandu arahnya. Terowong melalui SUM 4 condong ke bawah dan ketika Solari turun, sinusnya semakin ditekan oleh tekanan air. Kesakitan semakin bertambah, menambah ketidakselesaan dan beban mentalnya. Far bertanya kepadanya sama ada dia mahu berpatah balik, tetapi dia tetap meneruskan. 120 meter dari permulaan SUM, tali gua Solari habis. Degelung kosong itu dipotong dan Far mengikat talinya pada tali Solari. Kemudian dia mengambil alih memimpin. Far memeriksa tolok kedalamannya
yang menunjukkan kedalaman air 15 meter. Laluan di hadapan terus menurun lebih jauh. Kedua-dua penyelam itu sedar bahawa ia akan menjadi selaman yang panjang dan dalam. Mereka terus maju, perlahan-lahan, menarik, berenang dan merangkak melalui laluan bawah air itu. Far melihat tolok tekanannya dan mendapati dia hampir mencapai had 1/3-nya. Penyelam gua mengikut peraturan 1/3. 1/3 udara dalam tangki anda digunakan untuk masuk, 1/3 untuk keluar dan 1/3 lagi disimpan sebagai simpanan untuk kecemasan. Ia adalah peraturan yang mudah. Anda menyelam menggunakan 1/3 udara dalam tangki anda, kemudian berpatah balik dan kembali semula. Jika anda menggunakan separuh udara dalam tangki anda dan kemudian menghadapi masalah yang melambatkan anda tidak akan mempunyai cukup udara untuk keluar tepat pada masanya. Menyimpan 1/3 udara anda sebagai simpanan adalah langkah keselamatan. Far tahu dia harus berpatah balik dalam beberapa minit. Dia juga tahu Solari, yang mempunyai tangki yang sedikit lebih kecil, akan mempunyai udara yang sedikit kurang daripada dia. Far teruskan, walaupun telah mencapai had 1/3 udaranya. Beberapa minit berlalu, tetapi Far memutuskan untuk teruskan sedikit lagi. Dia memberi isyarat kepada Solari bahawa dia akan teruskan dan Solari harus berpatah balik jika perlu. Dia menganggap Solari akan berpatah balik. Solari ialah penyelam yang berpengalaman dan bertanggungjawab, dan dia sepatutnya membuat pilihan yang bijak. Selepas memberi isyarat kepada Solari, Far berpaling untuk meneruskan apa yang disangka sebagai penerokaan solo ke dalam SAM 4. Saya ada perasaan yang sangat menjengkelkan bahawa Solari bertekad untuk tidak terlepas penemuan seterusnya. Saya pernah melihat perkara ini pada penyelam gua lain yang nampaknya terlalu fokus pada matlamat mereka. Solari mempunyai masalah daya apungan dan sinus yang menambah beban mentalnya. Laluan itu terus menurun sehingga kedalaman 21 meter dan kira-kira 30 meter kemudian, Far melihat tebing kerikil curam melalui air yang keruh dan ia menuju ke atas. Dia berharap ia naik ke poket udara atau lebih baik lagi ke gua lain. Dia melihat tolok tekanan. Dia hanya tinggal hampir separuh tangki udara. Dia tahu adalah berbahaya untuk teruskan. Bagi saya, agak menarik untuk memikirkan apa yang terlibat dalam membuat keputusan untuk berpatah balik. Solari dan Far telah merancang perkara ini selama berbulan-bulan. Jika dia berpatah balik sekarang, siapa tahu berapa lama lagi sebelum percubaan mereka yang seterusnya? Adakah orang lain akan mendahului mereka dan membuat penemuan besar yang seterusnya? Mereka telah menggunakan semua peralatan mereka untuk sampai ke sini. Jika ekspedisi itu mempunyai lebih banyak peralatan di kem pangkalan, lebih banyak tangki, maka keputusan untuk berpatah balik akan menjadi lebih mudah dibuat. Far telah pun membuat satu penemuan besar dan mungkin ada sedikit tekanan ke atasnya untuk terus membuat penemuan-penemuan seterusnya. Jadi ada insentif yang besar untuk terus meneroka lebih jauh. Lagipun jika dia menemui udara, dia akan mempunyai masa untuk berhenti dan berehat. Dia akan mempunyai masa untuk menenangkan fikirannya dan kemudian dia boleh dengan cepat mengikuti tali gua. Kembali ke gua menakjubkan yang ditemuinya pada percubaan sebelumnya. Saya pasti tarikan untuk menemui satu lagi gua besar juga memainkan peranan. Dia memencet naik ke tebing kerikil dengan harapan dapat mencari udara di atas. Semasa dia naik, ia masih kelihatan seperti tebing kerikil itu akan berterusan hingga ke permukaan. Dia memeriksa tolok kedalamannya 1 meter air. Dia berada betul-betul di bawah permukaan air. Dia mencari poket udara sambil mengikuti gua itu lebih jauh. Far berada begitu dekat dengan permukaan air sehingga dia boleh menghulurkan tangan dan menyentuhnya. Tetapi apa yang dia temui hanyalah siling gua betul-betul di bawah paras air. Dia melihat ke kanan dan melihat bahagian atas gua itu memanjang keluar pada paras yang sama tanpa sebarang udara kelihatan. Dia memutuskan untuk terus mempertaruhkan nasib walaupun ia sudah berisiko. Dia berenang ke arah yang dia pandang, berharap bahagian atas gua itu akan condong ke atas menuju ke ruang udara. Dia terus berenang di sepanjang siling gua itu. Sebaliknya, gua itu menurun ke dalam sebuah ceruk dan selepas kurang daripada 10 meter, dia berdepan dengan dinding menegak. Far dalam masalah. Tiada udara. Dia melihat tolok tekanan dan dia hanya tinggal kurang daripada separuh tangki. Dia ada tangki simpanan dari SAM 3, tapi dia mahu elakkan tukar regulator di bawah air jika boleh. Menukar regulator dari satu tangki ke tangki lain di bawah air adalah sukar dan berbahaya. Tetapi patut dipertimbangkan jika terdesak. Sebaiknya dielakkan. Hari ini, penjelajah gua yang serius
tidak akan menyelam tanpa pelbagai langkah sandaran dan regulator pada setiap tangki. Dan dia memerlukan tangki simpanan untuk membawanya kembali melalui SAM nombor 3. Dia benar-benar perlu kembali menggunakan udara dalam tangki utamanya. Tekanan dalam situasi ini semakin memuncak dan Fa mendapati sukar untuk berfikir dengan jelas. Dia bersiap untuk turun ke bawah dan kemudian naik ke laluan yang membawa kembali ke permulaan sumur secepat mungkin. Dan kemudian, ketika dia berpaling untuk keluar, perkara yang tidak terfikirkan berlaku. Dia melihat Solari lebih tinggi daripadanya di siling laluan itu sedang mencari udara. Dia tidak pernah berpaling. Far berenang ke arah Solari dan memberi isyarat bahawa mereka perlu keluar dari sumur itu. Solari tidak membalas dengan apa-apa isyarat. Isyarat Far sudah cukup jelas. Far meletakkan gulungan guanya ke tepi supaya Solari boleh mengikutinya dan dia segera bergerak laju di sepanjang tali di hadapannya. Dia sampai ke titik paling dalam di dasar tebing kerikil itu. Dia turun dengan cepat dan tidak menyamakan tekanan telinganya dengan betul semasa turun. Dan sekarang dia mengalami kesakitan yang teruk. Kepalanya berpusing akibat gabungan tekanan, kesakitan dan keletihan fizikal kerana terpaksa berhempas pulas untuk melepasi terowong itu. Tetapi dia perlu terus bergerak. Untuk beberapa minit seterusnya, dia merangkak dan berenang melalui air keruh naik semula ke terowong itu, cuba secepat dan seteliti mungkin sambil berusaha mengekalkan pernafasannya supaya dia tidak membazirkan baki udara yang tinggal. Dia terus mengikuti tali yang telah dipasang dari kekilinya dan tepat sebelum sampai ke tempat tali itu diikat pada tali Solari, iaitu 122 meter dari gua, dan udara segar, dia berhenti. Dia memutuskan untuk menunggu bagi memastikan Solari sedang mengikutinya. Ia terasa seperti dia menunggu lama di situ, tetapi dia tetap menunggu. Dia hanya berada di situ selama 1 minit. 1 minit yang sangat lama. Dia masih berada lebih 120 meter dari permulaan sifon itu. Tangki utamanya hampir kosong. Dia terfikir untuk berpatah balik mencari Solari, tetapi dia tahu dia tidak mempunyai simpanan udara yang cukup untuk kembali ke dalam terowong itu. Dia mesti keluar. Dia terus naik ke permukaan sambil cuba untuk tetap tenang walaupun sedang menahan sakit kepala yang berdenyut. Far muncul semula di pintu masuk ke SAM 4. Sebaik saja dia muncul ke permukaan, dia rasa sangat lega. Sakit di telinganya amat perit dan dia mengalami sakit kepala yang teruk. Dia berdiri di dalam kolam dengan kepalanya dipegang dengan kedua-dua tangan selama kira-kira 5 minit. Tertanya-tanya sama ada dia telah mencederakan dirinya dengan serius. Saya tak jumpa sebarang rujukan tentangnya. Tapi saya rasa ada 2 perkara yang berlaku. Ya, dia telah memberi tekanan pada gegendang telinganya yang boleh jadi sangat menyakitkan. Saya rasa dia juga telah memaksa dirinya secara berlebihan dan dia telah melakukan skip breathing untuk menjimatkan udara. Skip breathing ialah menahan nafas untuk tempoh yang singkat. Di bawah air, tekanan meningkat dan jadi kesan karbon dioksida apabila anda menahan nafas boleh menyebabkan anda sakit kepala yang teruk. Akhirnya, realiti situasi dan peristiwa 30 hingga 40 minit sebelum ini mula benar-benar disedarinya. Dia berdiri seorang diri di dalam kolam. Solari masih berada di dalam sifon itu. Apa yang dia boleh lakukan hanyalah duduk dan menunggu rakannya timbul ke permukaan. Fikiran tentang apa yang mungkin telah berlaku dan pada ketika ini, apa yang mungkin sudah berlaku kepada rakannya menghantui dirinya. Tiada apa yang boleh dia lakukan selain duduk di tebing dan menunggu. Dia memandang permukaan air dengan harapan dapat melihat tali pandu itu bergerak. Sekumpulan buih berbuih berputar perlahan-lahan, bergerak senyap di permukaan air. Far mempertimbangkan untuk masuk semula ke dalam air bagi mencari Solari. Selepas menunggu dengan penuh derita, Far sedar sudah beberapa jam berlalu. Dia mula sedar bahawa tiada gunanya dia terus berada di situ. Dia memutuskan untuk sekurang-kurangnya cuba membuat pemeriksaan ringkas di bahagian pertama laluan berair itu. Dia sangat kekurangan udara dan ini bermakna dia perlu masuk semula ke dalam air menggunakan tangki yang dia perlukan untuk keluar semula melalui laluan berair ketiga sepanjang 259 meter itu. Dia memutuskan untuk masuk dan melihat juga. Dia memakai peralatannya, berjalan masuk ke dalam air, bersedia untuk menyelam. Hampir pasti sekarang untuk menemui mayat rakannya. Dia menarik perlahan pada tali itu untuk menegangkannya sebelum dia masuk. Dia tidak mahu terbelit dengan tali yang longgar. Tetapi apabila dia menarik, dia sedar tali itu kendur. Dia menariknya sekali lagi untuk menegangkannya.
Tali itu hanya masuk apabila dia menarik dan dia sedar ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Ia tidak diikat pada apa-apa. Dia tidak boleh menyelam sepanjang tali yang longgar. Jadi, dia terus menariknya masuk. Apabila dia menarik masuk 130 meter tali, tepat selepas simpulan di mana dua tali disambungkan, berhampiran titik di dalam sam di mana dia berhenti dan menunggu semasa keluar, dia mendapati tali itu telah dipotong dengan pisau. Apabila Solari sedang dalam perjalanan keluar dari terowong, dia pasti telah terbelit dengan tali itu dan terpaksa memotong dirinya bebas, agak dekat di belakang Far. Dalam usaha memotong dirinya bebas, dia mungkin telah hilang arah dan tersesat di dalam terowong. Sepanjang masa dia terbelit itu menyebabkan dia kehabisan udara. Dia pasti tidak dapat pergi ke mana-mana dari situ dengan udara yang begitu sedikit. Far menyedari bahawa rakannya sudah mati dan tiada apa yang boleh dia lakukan tentang situasi itu. Far mengumpulkan barang-barangnya dan kembali naik ke terowong. Bersiap sedia untuk menyelam melalui 3 kolam yang memisahkan dia dengan pintu keluar gua. Selepas Far dan pasukannya keluar dari Egin Awit, satu operasi menyelamat dilancarkan. Percubaan pertama yang dilancarkan tidak lama selepas itu ditangguhkan kerana penglihatan bawah air yang buruk. Percubaan kedua dilakukan 5 hari kemudian bersama John Parker, tetapi dia hanya berjaya masuk sedikit sahaja ke dalam kolam keempat. Dia tidak menemui mayat Solari. Percubaan pencarian lanjut dilakukan dan secara keseluruhan 2,760 jam kerja digunakan untuk mencari Roger Solari. Walaupun dengan segala usaha ini, mayatnya tidak ditemui. 7 tahun selepas insiden pada tahun 1981, Far membuat satu lagi selaman ke dalam Agent All-Wet Sum nombor 4. Dia mendapati pengalaman itu sangat traumatik. Dia berjaya masuk sejauh 215 meter ke dalam gua tanpa menemui ruang udara sebelum dia berundur. Dia tidak menemui mayat Solari. 5 tahun kemudian, pada tahun 1986, dua penyelam, Ian Rowland dan Julian Walker, berjaya mara jauh ke dalam sum 4. Mereka menemui mayat Roger Solari 220 meter ke dalam sum, hanya melepasi had sebelumnya yang dicapai oleh Far. Tetapi ia terlalu berbahaya untuk mengambil mayat itu apabila mereka sudah kekurangan udara di lokasi yang sangat terpencil dan ekstrim seperti itu. Mereka meninggalkan mayat Solari dan ia kekal di dalam SAM nombor 4 hingga ke hari ini. Martin Far terus menjadi penyelam gua yang terkenal di dunia, memecahkan rekod dan mengambil bahagian dalam penyelaman yang bersejarah. Hari ini, Martin Far mengajar penyelaman gua Dan telah menulis beberapa buku tentang pengalamannya. Saya akan tinggalkan pautan ke bukunya tentang penyelaman ini di bawah.